Saya tak kumpah. Mata-mata. Kau ada kat kau? Ada lah. Oh, kan? Dia panggil sosat kan? Dia sosat. Dia sosek. Okey, kita beringat. Pak pemain jauh. Pak ada tu sini. Pak Kali lah. Oh, aduh, saya. Kentok je mana. macam mana upah ni? Ha? Mantap eh. Weh, dah lebih kurang dah. Ah, Lebih kurang dah tu. kakak bodoh ya kalau malah. Cik, lepas tu. Okey, kita nak buat teknik Ni tak apa ni. SP popper. Ini sekali sediakan tasi perambut sebahu. Lepas tu kita guna mata kain saiz 4. Kita ambil yang panjang ni. Okey, ni cara kita perambut mata kain. Kita buat macam ni. Lepas tu kita letak di mata kain. Kita ambil yang pendek kita pun pusing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6 cukup lah, 6. Lepas tu kita ambil ni ujung tadi, kita masukkan dalam lubang ni. Lepas tu kita tarik yang panjang ni. Tarik sampai dia mati lah, kemas. Sampai dia kemas lah, kita tarik. Lepas tu dia punya ujung ni sambung dia tu dekat popper. Sambung kat popper. Benteng apa ni? Benteng mana weh? Ha? Ikan dua banyak. Kita ambil SP ni. Kita guna SP berwarna purple, warna pink. Kalau orang lelaki dia tak mahir warna pink, tapi ikan suka. Ikan suka warna pink. Nak buat SP dia kan? Ha? Nak ke meja rumah tu kan? SP awak kita beli apa? SP ni kita sakut dari depan. Macam ni. Jadi macam ni. Okey, dah boleh pakai.
Oh, strike. Oh, mantap. Ah.